masalah hati Ustaz. Saya tak ada peti kedai. Tak. Saya cakap ini yang menghalang nak tengok keluar sempang susah. Benda apa? Ini nak keluar sempang susah. Semua orang mengadu, orang bawah semua mengadu dengan saya. Pak Hitam semua cakap dengan saya. Panggil lah. Kenapa dia tak datang jumpa saya? Kenapa nak jumpa abang? Awak, saya siapa dia di situ? Awak siapa? Saya orang muda. Tak kisahlah muda tua, tapi cara tu kena ada lah. Pembinaan. Jangan pasal itu Ustaz nak post sana post sini nak condemn kita. Ustaz Melayu, saya pun Melayu. Sebab saya Melayu saya tak Ustaz lagi lebih alif. Saya rasa bapak ni. bab agama Ustaz lagi hebat. Tapi kenapa pakai 3 tahun Ustaz. macam-macam Ustaz komplain. Macam-macam Ustaz komplain. Macam-macam. Macam-macam Ustaz ribut. Tapi saya masih diam. Ni 3 tahun. 3 tahun lah. Bukan Tapi tiga hari, bukan ini dah saya tak boleh tahan. Sebab terlalu banyak ustaz yang komplain semua tu. Memanglah bising orang nak mengaji. Saya dah mengaji online. Bising. Bising apa benarnya? Saya bising, saya dah ajar mengaji online bising. Itu kugiran tu semua bising. Jangan macam tak ada telur. Kau punya bising je kau fikir. Macam-macam ustaz komplain pasal kita. Tapi kita diam lagi. Kau viralkan pasal sampah Aku orang kampung buat sampah kat aku dia nak viralkan. Aku bayar duit aku sendiri tau. Orang kampung buat apa tempat kita relax, kita diam ya. Tak ada, kita nak viral-viral, hati kita tak sebusuk hati ustaz. Terus terang kita cakap. Ustaz memang busuk. Tak payah nak cakap bising. Ni kita orang jumpa dia tak ada kena-mena dengan awak. Tak kena bagi tahu ustaz je lah. Janganlah viral-viral. Benda tak ada. Orang sampai migrain. Orang rumah saya tak pernah migrain sampai migrain tak pernah tiup. Tak punya migrain ustaz ni. Saya makan ubat ni ustaz dia fikir. Jangan nak fikir diri sendiri je lah. Dia ada penyakit ke? Betul lah kau. Dia ada penyakit. Aku ni sabar je tau. 3 tahun. Banyak aku hidupkan apa yang jadi. Anak aku pun tinggal lah. Dadah aku lah yang kedua kat sini kau tahu tak? Kau jangan macam-macam dah aku. Aku ada limit tau. Aduh, dari kita hormat, kita tak hormat.